Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Selamat datang ke podcast santai kita hari ini dan topik yang saya nak bincangkan dan borak bersama anda hari ini nampak simple je, tapi sebenarnya cukup dalam maknanya. Hidup sederhana, bahagia berganda. Kadang-kadang kita terlalu sibuk kejar macam-macam benda sampai kita lupa bahawa kebahagiaan itu sebenarnya dah lama ada depan mata kita. Saya percaya bahawa hidup sederhana bukanlah bermaksud hidup susah, tapi ia tentang tahu bila cukup tu cukup. Contohnya kita tak perlu rumah besar pun kalau dalam rumah tu penuh dengan kasih sayang. Kadang secawan kopi panas waktu pagi sambil dengar bunyi burung berkicau pun dah cukup buat kita rasa tenang. Saya pernah dengar ada orang-orang yang bercakap, orang kaya tak semestinya bahagia tapi orang yang tahu bersyukur itu baru kaya yang sebenar. Betul kan? Kita kerja kuat dan itu sangat bagus. Tapi kalau setiap hari hidup kita cuma tentang nak lebih, nak kerja, nak nampak hebat dan sampai lupa diri untuk senyum dengan keluarga sendiri, no point lah. Apa gunanya? Saya suka tengok orang-orang kampung dulu-dulu, tenang. Rezeki kita rasa mungkin tak banyak tapi dalam hati mereka rasa lapang dan tidak ada masalah. Makan tengah hari mungkin cuma ikan goreng dan sambal belacan tapi boleh makan sama-sama, ketawa satu meja. Itu bahagia yang tak boleh dibeli. Kita kadang-kadang terperangkap dalam dunia perbandingan. Siapa pakai kereta yang paling besar, yang paling mewah, yang paling laju, yang paling baru. Atau siapa yang dapat pergi bercuti dekat Bali, dekat France, dekat Japan dan segalanya. Tapi bila kita berhenti sekejap, tengok sekeliling kita, banyak benda kecil yang boleh buat kita tersenyum. Kita ada anak-anak yang sihat, mak ayah yang masih ada dan kawan-kawan yang ikhlas membantu tanpa perlu berfikir apa matlamatnya membantu kita. Itu sebenarnya semua rezeki besar yang ramai lupa untuk hargai. Ramai lupa ucap syukur pada Allah atas segala rezeki yang diberi. Jadi hari ini, cubalah perlahankan sedikit langkah, tarik nafas yang panjang, tengok langit, rasa syukur sebab kita masih lagi diberi peluang untuk hidup dan mencuba lagi. Hidup sederhana bukan bermaksud kita tak boleh bermimpi besar. Tapi biar impian itu tak hilangkan ketenangan kita. Saya pesan pada anda semua hari ini, kurangkanlah serabut dan tambahkanlah rasa syukur dalam diri. Bahagia tak pernah jauh, cuma kadang-kadang kita sendiri tak sempat pandang. Terima kasih atas perhatian. Jumpa lagi di podcast seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.